Pada pertengahan abad ke-19, di tanah Johor yang belantara, satu rempah mengubah nasib sebuah negeri. Lada hitam, emas hitam yang menarik dunia. Siapa di sebalik kisah gemilang ini? Keturunan Temenggung, pemimpin visioner yang membina empayar peladangan. Temenggung Daeng Ibrahim, bapa Sultan Abu Bakar, menjemput peladang Cina dari Singapura dan Riau. Pada 1844, lahir sistem Kang Chu, surat kebenaran membuka ladang di tebing sungai. Kang Chu, ketua komuniti, mengurus tanaman lada hitam dan gambir, simbiosis sempurna untuk tanah subur Johor. Hasilnya, Johor jadi pengeluar terbesar dunia. Cukai mengalir, membina jalan, hospital, masjid. Sultan Abu Bakar, bapa pemodenan, kembangkan ke utara. Yong Peng, Batu Pahat. Hubungan Melayu-Cina mekar. Negeri maritim jadi kuasa ekonomi. Tapi, awal abad ke-20, getah gantikan lada. Namun, warisan kekal. Johor makmur. Identiti negeri terbentuk dari rempah itu. Kisah lada hitam Johor mengajar kita, dari hutan belantara lahir kemakmuran. Keturunan Temenggung, peneraju yang menabur benih kejayaan. Johor selamanya berbunga.